Nak kakak? Ya, salam. Nak lempeng lah tu? Lempeng kelapa. Lempeng kelapa. Ya. Nak dengan apa? Kita ada telur mayung, tetel dengan jenahak. Oh, jenahak. Memang makan asam pedas eh? Ya, semua makan dengan sedap. Oh, kalau gitu saya nak try dengan jenahak dengan mayung. Boleh? Jenahak dengan mayung. Boleh. Okey, yang kepala kak. Ni kepala jenahak. Sedap jenahak. Padu ni asam pedas dia. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Okey. Tetel Ni yang tetel. Ya, ni tetel. Yang ni telur mayung kita yang paling famous lah kat sini. Boleh kira semualah famous. Nama pun asam pedas kan? Asam pedas power. Semua famous. Asam pedas power. Okay kak. Thank you. Ni buat sarang burung lah eh? Ya, sarang burung. Jangan nampak perempuan tembak. Belajar sendiri ke apa? Ada sifu dia. Ada orang ajar. Ada. Tak boleh nak belajar sendiri, tak jadi. Ni macam makan dengan daging kan? Yang ni kita dah siap dengan daging, telur biji. Okay. Ikutlah boleh makan dengan asam pedas juga. Terima kasih. Sarang burung.